Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak ajar macam mana cara untuk tune gitar korang dengan cepat dan mudah. Benda ni pakai handphone korang je. Korang boleh download aplikasi ni dekat Google Play atau App Store. Aku ada bagi link kat bawah. Korang boleh klik link tu untuk download. Okey, first kita petik tali nombor 6, tali atas sekali, tali E. Kita petik sambil pulas tau. Dia ada meter kat situ. Petik dia sampai jadi kat tengah. Pulas sampai 6 lah. Alright, dia dah bunyi, mana dah hangam lah. Kita ke tali nombor 5, tali A. Tali nombor 4, tali D, tulas sampai dekat tengah. Tali nombor 3, tali nombor 2, tali B. Okey, tali yang bawah sekali, E, high E. Right. Dia kata your instrument is in tune. Mana gitar korang dah siap di tune. Okey, sekian, terima kasih. Selamat menonton.